Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya nak tunjuk cara saya buat kuih kaswi durian. Okey, kuih kaswi ni ada rasa-rasa durian dan dia masih juga gedik-gedik dan juga ada rasa kenyal-kenyal. Okey kawan-kawan, kalau kawan-kawan nak buat, kawan-kawan jangan letak banyak isi durian sebab dia boleh memekatkan adunan kita dan kuih kita kurang gedik-gedik. Okey kawan-kawan, tonton ya video ini sehingga selesai. Kita ada 2 cawan air tapis ataupun air suling ataupun air masak. Okey, 1 cawan gula pasir. 1 cawan santan cair. Kalau guna santan segar, kita guna santan cair 1 cawan. Kalau guna santan kotak, macam saya ni saya guna santan kotak. Okey, kita ambil setengah. Ini kotak kecil 200 ml. Kita ambil separuh. Jadi 100 ml. Kemudian kita campurkan dengan air suling setengah cawan. Jadi kita jadikan dia 1 cawan santan cair. Terusnya 1,5 cawan tepung gandum, 1 cawan tepung ubi kayu, 1 cawan durian. Ini daging durian ya, isi durian ya. Kita biji dia kita dah buang. Okey, yang ini pewarna kuning telur, pewarna kuning telur ya. Dan 2 sudu besar air kapur. Air kapur ya, yang keruh tu ya. Masukkan 2 cawan air, 1 cawan gula pasir, secubit garam, masukkan 1 cawan santan cair. Okey, untuk nak kasih bau wangi, kita letakkan sedikit daun pandan. Biar santan kita ini berbau wangi. Okey, dah tak kedengaran bunyi gula, maknanya gula tu sudah larut. Bolehlah kita tutup api dan kita sejukkan sebentar air santan ni ya. Okey kawan-kawan, sementara tu kita rebus air. Kita nak didihkan air, nak lagi wangi. Kalau ada daun pandan lebih tu kita masukkan dalam air yang kita nak kukus tu. Lagi bertambah berbau wangi. Okey kawan-kawan, nanti kita kukus kelapa parut. Okey kawan-kawan, kelapa parut tu kita dah letak secubit garam. Biar ada rasa-rasa garam sedikit ya, supaya dia punya tu lemak dia tu naik ya. Kemudian kita kukuslah anggaran dalam 3 hingga 5. Okey, kita kukus. Kawan-kawan, air santan kita sudah hampir sejuk. Okey. Daun pandan tadi kita keluarkan. Okey, kita masukkan tepung. Ini tepung ubi 1 cawan. 1 cawan setengah tepung gandum. 2 sudu besar air kapur. Sedikit saja pewarna kuning, sedikit saja ya. Kemudian kita masukkan 1 cawan durian, isi durian. Okey, kita kisar halus. Bismillah. Okey kawan-kawan, terlebih dahulu loyang ataupun acuan
kita hendaklah oles dengan sedikit minyak masak biar dia senang nak tanggal nanti ya. Okey, kita tuangkan adunan tadi. Bismillah. Okey, bolehlah kita kukus 10 hingga 15 minit. Okey, kita lihat hasil dia. Ini baru 10 minit. Bismillah. 10 minit ya. Kita tutup semula, kita sambung masak. Kita nak tengok masak atau tidak ya. Bismillah. Kita perlahankan api sebab panas. Okey kawan-kawan, kuih kita dah agak sejuk. Bolehlah kita congkel menggunakan lidi ya. Okey, cara menggunakan lidi ni senang sahaja. Kita nak congkel dia. InsyaAllah. Kuih kaswi durian ni dia tak berapa gedik sangat seperti kuih kaswi jagung, kaswi gula merah dan kaswi pandan. Sebab saya terlebih letak isi durian. Sepatutnya saya letak setengah cawan sahaja. Sebab isi durian tu dia boleh memekatkan kuah ataupun adunan tepung kita ya. Bila adunan tepung kita menjadi pekat, maka kuih kita kuranglah gedik dia. Okey, jadi saya usahakan kawan-kawan letak setengah cawan sahaja isi durian. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga selesai. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.